يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih, saya dengan sukacitanya mengisytiharkan majlis graduasi Qurra kali ke-13 dan penyampaian syahadah Qurra serta anugerah khas Qurra Mahat Integrasi Tahfiz Negeri Selangor dibuka dengan rasmi. Seterusnya, penyampaian sijil dan anugerah graduasi Qurra Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor kali ke-13 akan dimulakan dengan penyampaian sijil penghargaan guru tasbih, diikuti sijil perakuan hafazan Al-Quran, diikuti sijil khatam hafazan Al-Quran dan diikuti anugerah khas Qurra. التسليم يتوجه إلى الفئات الآتية: شهادة التقدير لمعلم التسميع، شهادة تصديق حفظ القرآن الكريم، شهادة ختم حفظ 30 جزءا من القرآن، جائزة القراء الخاصة لعام 2026 ميلاديا. Penyampaian akan disempurnakan oleh Yang Berusaha Puan Rabiah binti Ibrahim, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Selangor. تفجر نور التكريم والتبريك بتسليم الشهادات والجوائز بالتشريف والتفضل السيدة ربيحة بنت إبراهيم، نائبة المدير للشؤون الدينية الإسلامية بولاية سلangor. Penerima sijil penghargaan guru tasbih bagi tahun 2026. الحاصلون على شهادة التقدير لمعلم التسميع لعام 2026 ميلاديا. Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor Istana Bandar Kuala Langat, Encik Ahmad Zahidi bin Muhammad. Encik Muhammad Faiz bin Azaini, Puan Yasmin Hanani binti Anas, Puan Nurliza binti Abdul Kadir, Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor Ala Impian Kelang, Encik Muhammad Zulhilmi bin Qasim, Encik Muhammad Fakrullah bin Usman, Puan Siti Khadijah binti Nurdin,
Puan Siti Ridha Nur binti Idrus, Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor Bagan Terap Sabak Bernam, Encik Muhammad Helmi bin Muhammad Said, Encik Muhammad Anas bin Jaafar, Encik Danish Ikram bin Muhammad Amir, Encik Muhammad Naufal bin Saiful Bahri, Puan Siti Aminah binti Muhammad Solihuddin, Puan Nur Dania binti Osman, Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor Bagan Lalang Sepang, Encik Ahmad Zaim bin Muhammad Hijazi, Encik Faiz Daiman bin Makno, Puan Nadia binti Abdul Mujib, Puan Syahira Rahimah binti Muhammad Izman. Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor Bandar Indah Hulu Langat, Encik Fikri Zaid Khair bin Zulkafli, Encik Muhammad Firdaus bin Abdul Karim, Encik Muhammad Khor An-Naim bin Muhammad Rasidi, Puan Nur Liana binti Mustafa. Seterusnya, penerima sijil pengakuan hafazan Al-Quran bagi tahun 2026. الحاصلون على شهادة تصديق حفظ القرآن الكريم لعام 2026 ميلاديا، Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor, Istana Bandar Kuala Langat, Nur Anis Maisarah binti Muhammad Faid. Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor, Alam Impian Kelang, Nik Aisyah Zafira binti Muhammad Iqbal. Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor, Bagan Terap Sabak Bernam, Muhammad Darwish bin Nur Yusri. Abdul Hadi bin Abdul Halim. Nur Darwish Putra bin Nur Jamal. Nur Sumayyah binti Ghazali. Mia Zahra binti Zahrul. Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor, Pandan Indah Hulu Langat, Umar Al-Khattab bin Khairul Nizam. Muhammad Fakhrullah bin Jamsari. Muhammad Ilham bin Suhaimi. Muhammad Syahmi bin Muhammad Idil. Ilyas Amar bin Zul Ihsan. Luqman Al-Hakim bin Muhammad Faizal. Muhammad Afif Fauzan bin Suhaili. Nur Alia Ashiqa binti Muhammad Nur Hafiz. Nur Kasih Ayuni binti Azmi.
Nabila Hanna binti Ahmad Sukri. Nurul Jannah binti Rosli. Wardatul Safia binti Abdul Redi. Atira Husna binti Muhammad Yazid. Seterusnya, penerima sijil khatam hafazan Al-Quran bagi tahun 2026. Al-hasiluna ala syahadati hifzi 30 juz'an min Al-Quran. Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor Istana Bandar Kuala Langat. Ahmad Afiq Ashraf bin Anwar. Muaz Bukhari bin Mani. Muhammad Adam Faris bin Muhammad Fadli. Muhammad Ihsan Fitri bin Muhammad Razman. Muhammad Irfan Hasif bin Muhammad Ishmuddin. Afiq Zikri bin Muhammad Azizi. Muhammad Lutfi bin Khairul Abadi. Faris Imran bin Taufik. Muhammad Akil Irsyad bin Rasidi. Amir Farhan bin Muhammad Abdul Nasir. Muhammad Akif Qayyim bin Muhammad Rizal. Muhammad Adam Daniel bin Aznam. Muhammad Aisyah bin Muhammad Wasdi. Muhammad Aini Rifqi bin Muhammad Rozzaid. Muhammad Zakwan bin Muhammad Jamahari. Muhammad Alif Safwan bin Muhammad Saharuddin. Muhammad Zaim bin Ihsanuddin Hasan. Ahmad Zakir bin Muhammad Nur Ilmu. Muhammad Lutfi bin Muhammad Azri. Muhammad Amir Irsyad bin Muhammad Faizal. Muhammad Omar Ar-Razi bin Nur Rizal Erais Putih. Aiman Afifuddin bin Azman. Muhammad Ammar bin Muhammad Faizal. Muhammad Al-Farabi bin Muhammad Hamdan. Muhammad Irshaduddin bin Hamirul. Anis Aqilah binti Khairul Faizi. Nur Anis Humairah binti Abdul Aziz. Hanif Sofia binti Azhar. Farah Dania binti Syaiful Ilham. Syakirah Alia binti Amiruddin Elais Azmi. Aqilah binti Muhammad Farid.
Nur Marisa Firzana binti Syahrul Effendi, Nur Kaisara Nadia binti Muhammad Syahruddin, Aina Zafira binti Hamaran, Putri Balkis binti Ramli, Auni Najwa Raihana binti Muhammad Azman, Hadnan Salsabila Al-Haifa binti Abdul Halim, Aisyah Az-Zahra binti Suhandono, Nur Kaisara Qarirah Zuhra binti Mas Rizan, Wan Nur Kristina Maisara binti Wan Muhammad Ridwan, Nurin Alyani binti Zulkifli, Nur Adriana Nazrin binti Muhammad Hanafi. Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor Al-Impian Kelang, Akif Hadif bin Saifuddin, Muhammad Firdan Syamil bin Muhammad Nur Badrisyah, Salahuddin Iman bin Hafizuddin, Hafizul Amzar bin Hafiz Rahimi, Muhammad Iqbal Hazim bin Muhammad Rizal, Muhammad Imran Hakim bin Muhammad Nur, Muhammad Firas Ashir bin Husaini, Muhammad Irsyad Hakimi bin Muhammad Khairi, Muhammad Izzat bin Muhammad Nizam, Hafiz Iqbal bin Khairul Mustaq, Nur Irfan Najwan bin Rayuddin, Muhammad Afif Wajdi bin Muhammad Tarmizi, Muhammad Taqif Iman bin Muhammad Effendi, Muhammad Alik Lutfi bin Muhammad Yazid, Hafizul Firman bin Abdullah, Muhammad Irfan Zafran bin Muhammad Khairul Anwar, Muhammad Syahrul Iqbal bin Abdullah, Wan Muhammad Wazif bin Ahmad Azimin, Muhammad Irfan bin Muhammad Isa, Ahmad Amar Hidayatullah bin Hisom, Nasri Husaini bin Muhammad Syahrin, Daniel Rajan bin Muhammad Fazli, Syahir Aiman bin Abdul Rahman, Muhammad Reza Muiz bin Rusdiza, Muhammad Izzuddin bin Muhammad Yunus, Muhammad Syahmi Midan bin Suhazlan. Ummu Humairah binti Muhammad Fazli, Damia Kristina Pang binti Muhammad Daniel Pang, Nur Zarah Iman binti Farid Izani,
Tun Aisyah Bahira binti Tun Azmi, Husna binti Rosman, Nur Ayana Zahra binti Anwar, Amira Safiyah Patricia binti Amir Hamzah, Nakratul Naim binti Muhammad Asraf, Nur Syaza Kaisara binti Muhammad Syaiful Zaki, Aisyah Humairah binti Muhammad Uthman, Alia Adriana binti Muhammad Hafiz, Adriana Hani binti Hanisal, Afrin Noha binti Muhammad Suhaili, Nur Madihah binti Nasrul Azam, Nur Ain Zahirah binti Ahmad Nur, Nurul Nadia Fikriyah binti Muhammad Sasrin Al-Qadri, Umairah Syauqina binti Muhammad Saiful Nizam, Nurul Hanis binti Hamzah. في مجلس التخرج لقراء معهد التحفيظ التكاملي سلاغور يسرنا أن نعلن عن جائزة القراء الخاصة لعام 2026 ميلاديا لفئة الذكور. Tokoh graduasi Qurra 2026 yaitu Saudara Muhammad Irham bin Ismail Miss Bangala Sabah. Antara petugas tertinggi beliau iaitu SME Mumtaz, SME 2 Mumtaz, pengawas sekolah tingkatan 2, 3 dan 5, pengurusi kelab robotik tahun 2025, setiausaha badan reform Bomba, Mulul Nuha Diamond 15 juzuk, mampu baca 15 juzuk dalam masa 5 hari, Johans Hashtag Taekwondo Peringkat Kebangsaan tahun 2024, Johans Hashtag Taekwondo Peringkat Kebangsaan tahun 2025. Sebuah hati bersama Bahwa Pasal 1 hingga 10 juzuk Ajaran Itkan Peringkat Kebangsaan. Seterusnya, tokoh graduasi Qurra 2026 perempuan. جائزة القراء الخاصة لعام 2026 ميلاديا لفئة الإناث yaitu Saudari Nur Zahra Iman binti Farid Cizani Miss Al-Injan Club. Antara pencapaian beliau itu kedudukan kedua terbaik tingkatan 4, Mumtaz Sofi SME SMTQ, Timbalan Ketua Umum, Pengawas Sekolah, Nakibah Padang, Naib Pengurusi Bab Sungai Bola Tampar, Peringkat Emas Kanibur Pendidikan Berjaya, KPJ STEM dan Tibet Bank Kebangsaan, pihak perak Modern Education and Technology, Advancement in Research and Innovation for Sustainable Excellence, Meta Rise Peringkat Antarabangsa, pihak perak Malaysia Dubai International Conference MRJIC Peringkat Antarabangsa, peserta Ituan National Quranic Memorization Competition, penerima anugerah Belakang Hufaz Anggun Miss Al-Alfiah. Hadirin sekalian, sama-sama kita saksikan tayangan montaj Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor. الحضور الكرام ندعوكم لمشاهدة عرض تحرير
Ma'had Tahfidz At-Takamuli Selangor. Hadirin hadirat dihormati sekalian, seterusnya ucapan perasian Majlis Graduasi Qurra Ma'had Integrasi Tahfidz Selangor kali ke-13 oleh Yang Berusaha Puan Rabi'ah binti Ibrahim, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Selangor. والآن كلنا آذان صاغية إلى الكلمة القيمة من السيدة ربيعة بنت إبراهيم نائبة المدير لشؤون الدينية الإسلامية بولاية سلانغور في هذا المجلس المبارك وفي هذا الوقت المعظم. نسارع إلى إصغاء كلامها ونحن في غاية التمجد والتكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang untuk semua yang berbahagia, Kebiasaan Dr. Syariful Makawi Osman bin Hamzah Al-Hafiz, Yang Berusaha Encik Fazilul Akmal bin Muhammad Syarif, Ketua Bahagian Pilihan Al-Qab Majlis Ulama Islam Selangor,
Yang berusaha Tuan Anas bin Ayub, Ketua Guru Pengarah Bahagian Pendidikan Islam. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nur Isam bin Ahmad, Ketua Sektor Pendidikan Islam mewakili Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Halim bin Jadi, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Bahagian Pendidikan Islam. Al-Fadil Kawal Takbir Agama Daerah, Wakil Bahagian Generasi Kurang yang bercemerlang, berakhlak mulia serta berpotensi. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, marilah kita menghayati serakat pantun yang saya titipkan khusus buat majlis berasa pada hari ini. Gunung tinggi, teguh berdiri, apa tunjang, kukuh di bumi, laluan pulak hadapan, harapan negeri, menyinari dunia dengan nur ilahi. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Graduasi Pondok Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor kali ke-13 yang telah dinyatakan selamat pada tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Pak Rabiha binti Ibrahim, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Selangor, di atas penyampaian anugerah dan perasmian sebentar tadi. يتقدم المجلس بخالص الشكر وجزيل الامتنان إلى السيدة مدراء معهد التحفيظ التكاملي سلامور. Ya Habib Salam
tahniah. Hah? Kan? Masalah mah. Dia dengan ibu tak ada lagi gambar dengan ibu. Ya. Mesti sibuk nanti baca. Mesti bawa balik barang. Abang ambil gambar kat bus ke kat bawah? Jom. Tak takut kena berbaring lama. Nak ambil kat bawah? Tempat ya? Tak pasti. Abang balik dah ke?